Di celah kehidupan masyarakat, tersembunyi jiwa-jiwa yang memikul beban dalam senyap. Namun, bagi yang peka dan peduli, derita itu sebenarnya jelas terpancar. Satu lagi impian yang terpaksa dilepaskan. Namun, usaha tidak pernah sia-sia. Setiap jerih payah itu tetap ada yang memandang. Kerana setiap langkah yang kami susun, setiap pintu yang kami ketuk, Lembaga Zakat Selangor hadir membawa lebih daripada sekadar bantuan. Kami membawa harapan. Tanggungjawab yang kami pikul adalah harapan yang kami semai dengan keyakinan ia bakal membuahkan manfaat yang berpanjangan. Seawal peringkat asas lagi, Lembaga Zakat Selangor komited membina ruang pembelajaran yang inklusif. Kami berkhidmat untuk semua 8 golongan asnaf, dari mereka yang dibelenggu kemiskinan, mualaf yang mencari arah, hinggalah musafir yang memerlukan bantuan di perjalanan. Sejak penubuhannya, Lembaga Zakat Selangor terus meraih kepercayaan masyarakat melalui sistem kutipan dan agihan zakat yang telus, berintegriti dan berkesan. Dari tahun ke tahun, Lembaga Zakat Selangor terus memperkukuh prestasi kutipan zakat, satu pencapaian signifikan dalam usaha berterusan memperkasa kesejahteraan ummah. Lembaga Zakat Selangor turut menyalurkan sumber yang signifikan kepada asnaf di Selangor, merangkumi program pembangunan sosial, pendidikan, ekonomi, pembangunan insan serta institusi agama. Kejayaan ini tercermin melalui kisah asnaf yang bangkit membina hidup dengan harapan baharu. Di Lembaga Zakat Selangor, kami percaya bahawa perubahan hidup bermula bila asnaf diberi peluang, ilmu dan kemahiran. Melalui Al-Biruni dan Pusat Latihan Asnaf Selangor, kami bantu mereka kenal potensi diri dan kembangkan ke arah masa depan yang lebih baik. Bermula daripada program iKerjaya, program intensif pekerjaan permulaan, hinggalah ke sijil profesional perkhidmatan hospitality. Lembaga Zakat Selangor terus memperkasa asnaf agar mampu berdikari dalam kehidupan. Menerusi 4 institusi yang dibangunkan, Rumah Warga Emas Bait Al-Mawadah, Asrama Anak Asnaf Bait Al-Hasanah, Penempatan Sementara Baitus Salam dan Pusat Latihan Asnaf Selangor. Lembaga Zakat Selangor memperkasakan mereka dengan nilai-nilai Islam demi membina kehidupan yang lebih bermakna. E-Zakat Online, IZO, diperkenalkan untuk memudahkan urusan anda. Sebuah platform digital yang menguruskan perkhidmatan kesihatan asnaf secara lebih tersusun dan efisien. Diintegrasikan bersama E-Zakat Online, IZO. Sistem ini mencerminkan komitmen Lembaga Zakat Selangor dalam memperkasa digitalisasi bagi melancarkan proses agihan, khususnya dalam bantuan perubatan. Lembaga Zakat Selangor menyediakan 2 jenis bantuan utama untuk asnaf fakir dan miskin, iaitu bantuan kewangan bulanan bagi keperluan asas serta bantuan makanan bulanan yang diurus secara berkala. Setiap bentuk bantuan ini ditetapkan dengan syarat kelayakan khusus bergantung kepada situasi semasa dan jumlah tanggungan pemohon. Pemohon perlu mengemaskini permohonan secara dalam talian di https://izo.zakatselangor.com.my untuk memastikan kesinambungan bantuan. Bantuan ini disediakan bertujuan untuk meringankan beban harian asnaf supaya mereka lebih fokus membina kehidupan yang lebih baik dan berdikari. Setiap usaha kami digerakkan berasaskan 7 nilai teras Lembaga Zakat Selangor: beriman, berilmu, inovatif, amanah, kerjasama, empati dan komitmen. Nilai-nilai ini
menjadi panduan utama dalam rangka inisiatif berimpak tinggi demi memastikan setiap bantuan membawa perubahan yang mampan dan berpanjangan dalam kehidupan asnaf. Menerusi program seperti bantuan keperluan dan yuran pendidikan, bantuan modal serta projek usahawan berkelompok, kami membuka jalan untuk asnaf melangkah keluar dari kesempitan. Kita sebenarnya sebagai peniaga ni, kita sangat bertuah sebab ada penerima-penerima zakat. Sebab kalau tak ada diorang, kita peniaga ni pun tak dapat nak memberi. So itu saya nampaklah dia punya hikmah dan manfaat kenapa kita kena ada kesedaran dalam membayar zakat lah terutamanya. Jadi sama-sama para usahawan dan semua rakyat Malaysia di luar sana, tunaikanlah zakat sebab ia adalah wajib. Dalam masa yang sama, dia membersihkan kita punya rezeki, memberi keberkatan lagi dalam kita punya rezeki. Kita akan nampak kehidupan kita Allah akan lancarkan, kita akan mencapai ketenangan dan kelapangan dalam kehidupan kita lah. Bantuan tu telah membuka jalan untuk saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Iskandaria Mesir, dan melalui bantuan tu juga saya dapat fokus pada pelajaran saya tanpa saya rasa rendah diri atau bimbang lah tentang keperluan asas. Saya sendiri adalah bukti bahawa zakat mampu mengangkat kehidupan seseorang daripada seorang anak asnaf, dan kini saya menjadi seorang doktor gigi dan pembayar zakat. Dengan bimbingan Lembaga Zakat Selangor, ramai keluarga asnaf telah bangkit keluar dari kesusahan dan berjaya dalam bidang perniagaan serta berpotensi menjadi pembayar zakat dan menyumbang semula kepada masyarakat. Dan melalui projek Agro Lestari, kami memberi ruang kepada keluarga asnaf untuk menjana pendapatan yang lebih stabil di samping menyumbang kepada kelestarian dan jaminan kualiti makanan tempatan. Hasil usaha dan komitmen yang berterusan, Lembaga Zakat Selangor telah diiktiraf di peringkat antarabangsa dengan penganugerahan Best Humanitarian Zakat Institution. Satu pengiktirafan yang mencerminkan nilai integriti tertinggi, komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap ketelusan dan kepercayaan masyarakat. Setiap usaha yang digerakkan ini bukan sekadar untuk menyantuni asnaf, tetapi juga demi kesejahteraan alam dan manfaat yang berpanjangan buat generasi akan datang. Kami menyemai nilai kelestarian bermula dari kediaman asnaf, melangkaui setiap aspek operasi demi membina masa depan yang lebih seimbang dan berdaya tahan. Sebagai amil, nilai ini kami hayati sepenuh hati agar setiap usaha bukan sekadar menyantuni, tetapi turut membawa kebaikan yang berpanjangan dan perubahan yang bermakna. Bantuan dari Lembaga Zakat Selangor menjadi cahaya harapan yang mengubah hidup saya dan juga keluarga. Dengan bantuan Lembaga Zakat Selangor, saya dapat fokus pada pelajaran tanpa rasa rendah diri atau bimbang tentang keperluan asas. Ia membuka jalan untuk saya melanjutkan pelajaran dan membina keyakinan. Dan hari ini, apabila saya berdiri sebagai seorang pengacara, saya tahu kejayaan ini lahir daripada manfaat zakat yang penuh dengan berkat. Melalui Lembaga Zakat Selangor, ramai yang dahulunya bergelar asnaf kini mampu berdiri atas kaki sendiri. Kisah kejayaan mereka menjadi permulaan kepada kitaran kebaikan yang lebih besar. Selagi ada penyumbang yang menunaikan zakat, harapan akan terus disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Dan semua ini bermula dengan anda, insan yang Allah pilih untuk menjadi ejen perubahan, menyambung harapan melalui zakat yang ditunaikan dengan penuh keikhlasan dan tanggungjawab. Bagi kami, ini bukan sekadar kisah kejayaan, tetapi satu perjalanan penuh makna yang menyentuh hati dan mengubah hidup. Dengan memberikan ruang dan peluang kepada mereka untuk terus berjuang mengejar impian dan cita-cita, harapan itu akan bertumbuh menjadi kekuatan yang kekal dan membawa makna mendalam dalam kehidupan mereka. Bersama, kami bantu mereka.